RS ni dia bukan macam EF5, dia bukan macam motor-motor lain. Aku nak cakap satu benda, RS ni dia nak kata cerewet tu ada lah juga kan. So sebab banyak aku jumpa, kalau tak jaga minyak hitam, mesti ada problem dengan motor. Tapi bukan RS je, motor lain-lain pun sama juga kan. So kat depan aku ni ada sebiji motor RS. Motor ni datang, owner bagi tahu ide dia tak boleh nak statik lah ide dia. Ide tak boleh statik, lepas tu ada bunyi, ada bobok sikit, ada semput-semput sikit kan. So kita dah try diagnose daripada luaran, check FID, scan, try tukar sensor. Walaupun kita dah suspect bahagian combustion, tapi kita cuba ambil langkah kecil dulu. So hari kedua kita minta izin owner untuk buka check. So owner setuju untuk buka check, dan kita buka check yang paling agak mengejutkan, piston dia makan teruk lah belah atas. Okey, lepas tu blok sama sekali lah. Blok confirm salah. Baik, nampak tak? Okey. Lepas tu head cam dia makan. Cam dia agak makan lah. Okey. Cam holder makan. So crankshaft ni pun saya agak-agak makan juga kot belah dalam. Saya tak buka lagi, tapi saya ketuk dah bunyi dah. Ni dah berbunyi dah sikit. So kalau kita buka confirm lah bearing dia dah makan dah. Okey. So yang lain okey. Si water pump dia pun ada bocor. So yang lain-lain okey lah. Bearing pun masih okey lagi saya tengok. Balancer dia pun cun lagi. Balancer cun. So minta jaga minyak hitam. Kalau tak mampu beli yang mahal, pakai yang RM20, RM30 pun okey. Kerap tukar. Kalau dah tahu lenjang, jalan jauh, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tukar, pakai yang kerap sikit tukar. Okey? Nak cakap pasal jaga motor ni semua orang tahu sebenarnya. Rajin tak rajin je, caring tak caring tu je. Okey? Ingat, korang jaga motor jaga korang. Santai. Spek 63 boleh naik 13, baik korang pakai standard punya. Boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda.